guys, hari ni kita orang memancing udang dengan Iqbal, dengan Pah dan juga Syida, dan juga Yusof, Umaira dan Siti Rabiatul. Ini penonton lah. Okay guys, malam ni saya bawa family pergi mancing udang. Ini pun plan last minute dari member Syida tu. Dia ajak pergi mancing udang. Kita orang ni tak ada pengalaman, so tak apalah, kita orang pergi mencuba je. Kotlah kali pertama ni banyak dapat hasil, so next time boleh lah try lagi kan. Sekarang kita mancing udang ni je. Kita masukkan umpan ni. Okey, ini pun ada seorang brother ni, dia pemancing tegar kat sini. So dia adjustkan lah untuk kita orang punya joran ni kan. Cara ikat pelampung tu semua, ukuran antara pelampung dan dasar tu kena sama supaya umpan tu tak tergantung lah. Kalau umpan tu tergantung, memang takkan dapat udang tu sampai bila-bila. Sebab udang ni dia main kat dasar je, so kena bagi sama lah. Termasuk kuali dia. Jadi Maggi udang. Mama. Ini. Dinosaur. Sorry, dinosaur. Mama. Patut lagi. Ini nak lihat. Kerja itu. Syida kata Dia macam tu je. ha? Itu tu ayah dapat nombor tu. Tadi udang abang. Abang dapat. Tadi saya dapat ketam. Tak. Habis? Udang. Udang. Tu tak jadi itu dapat. Sana. Okay. Itu jangan jadi. Lepas tu, itu lepas. Itu aku yang sekejap. Lepas tu kau saya. Lepas tu dia saya nampak lampu mata tengok apa semua. Bila itu tarik je dapat. Wah. Nanti sampai kalau tak. Okey. Kita target yang ketiga pula. Okey. Ya, ini hasil tangkapan kita. Berapa yang 4 ekor. Yang paling besar tu aku punya. Itu dah tangkap satu lah. Ini dah tangkap satu lah. Tangkap satu lah. Satu je. Baru nak ni lah. Okey. Harap dapat lagi. Tadi 4 kali terlepas. 4 kali terlepas. 4 kali? Ya, ayam 4 kali terlepas. Tu uncle tu? Uncle pun 2-3 kali terlepas. Aunty. Kita lagi lebih ada. Okey. So kita tengok ujung-ujung nanti. Okey, dia nak campak udang. Campak udang ke? Pukul 11 ke? Oh, 11. 10. Pukul 10 dia campak. Dia sejam sekali dia akan campak udang. So nanti tengoklah. Dia campak udang lagi. Okey. Dia campak udang dah pukul 10. Okey, kita baling kat sana.
Pergi sana, pergi sana. Cepat bang. Ayun dia sana. Bukan macam tu. Kau udang yang dapat. Itu. Okey, so sekarang saya dapat 2 ekor, Iqbal dapat 2 ekor, Pah dapat seekor, Syida masih tak dapat lagi, kumpau orang kata. So kita tengoklah, sebab kita orang ambil 2 jam, so kita tengok ada lagi sejam lagi untuk kita tengok berapa banyak lagi kita orang boleh dapat. Nak kipas. Nama? Nak kipas. Nak kipas. Kipas. Alah, tapi tak ada kipas. Insect sangat ni. Okey, dari pukul 10 hingga 11 ni masing-masing masih lagi memegang rekod yang sama, 2210. So agak menung jugalah sebenarnya, sebab walaupun dia dah campak udang baru tapi tak lekat, susah nak dapat udang tu. So kita cuba lagi lah, main kat tebing tepi kolam, baling dekat tengah, baling ke tepi. Tengoklah, insyaAllah ada lagi kot. Kita cuba. Macam udang mancing ni, inilah dia punya cabaran dia. Kita perlu relax, jangan gopoh-gopoh, sebab kita perlu hilangkan stres orang kata. Tapi kalau gopoh-gopoh makin stres pula. Bakar. Garang ni. Walaupun satu tangan. Ini udang kita tadi ya, satu tangan. Okey lah, 3. So awak boleh makan 3. Seekor je, seekor. 3. 3 tu untuk dia je. Iqbal pun 3. Nama. Jap. Ya, dia cek. Kenapa cakap? Dia satu je. Dah, kau nak gambar? Video. Video betul tak video. Okey, yang ni dah hujung-hujung time kita orang nak habis dah. Waktu ni dah memang kumpau. Bukan kita orang aja. Semua yang ada kat situ dah berat nak dapat udang. So cukuplah 3 jam kami tak sambung. So habis time kita orang pun balik. So dapatlah seorang 3, Iqbal 3, Syida 3. Okey. Dia tak ada haiwan. Negara apa tak ada haiwan? Malaysia. Malaysia? Punya banyak haiwan. Udang tu haiwan. Kucing haiwan. Bukan ayam. Itik. Macam mana lagu ayam ni? Burung. Oh, burung. Okey. Sebab haiwan. Sebab ada lembu, kucing. Saya ingat tu. Tak ingat. Sebab haiwan mereka tu suka ada. Oh. Benar. Dah balik dah. Dah malam. Dah malam. Alright guys, so ini hasil malam tadi. Okay, so kita orang nak buat lauk macam malas, sebab kita orang beli nasi lemak pagi. So kita orang sarapan nasi lemak, udang goreng je, udang galah goreng. So kita orang buat goreng kunyit je lah. Saya sebenarnya tak berapa makan sangat udang ni. So saya bagi je lah orang rumah saya makan 3 ekor ni. Yang penting kita dapat kepuasan lah, kepuasan mancing tu je. Kita punya udang. Okay, inilah dia hasilnya. So inilah. Okay, selamat menjamu selera. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay guys, kita jumpa next vlog. InsyaAllah kita orang nak ke Cameron Highland. Kita pergi ride, nak test motor skuter AX 200. Okay, Assalamualaikum. Ada tulang dia. Tengah tu
tulang dia. Kau kena tak jangan masuk terus. Gigit. Banyak isi dia ni.